أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ولمشايخنا المعلمين ولمن أحسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء ولأصحاب الحقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. شهد لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط الله المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما، ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. Tuan-tuan Imam, Tuan-tuan Bilal, ahli jawatan Kota Surau, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kita bersama dalam majlis ilmu, dapat kita mengambil faedah berada dalam majlis ilmu sementara kita masuk waktu isyak dan kita solat berjemaah. Alhamdulillah atas nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Dan orang yang Allah Ta'ala nak bagi kebaikan kepada dia, Allah Ta'ala bagi dia faham dalam agama. Macam mana nak faham dalam agama? Kita kena menuntut ilmu, kita kena belajar, dan kita kena pergi cari ilmu. Itu orang yang Allah SWT nak bagi kebaikan kepada kita. Dan Alhamdulillah kita yang berada di sini, Allah Ta'ala menginginkan nak bagi kebaikan kepada kita. Walillahil hamdu wal minnah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti mana yang tuan-tuan maklum, sebelum ni kita dah lihat dalam kitab ini, Minhaj Al-Qasidin ini, dan kita sampai kepada fasal yang seterusnya, iaitu pada ilmu al-muamalah. Ilmu muamalah. Muamalah ni apa? Muamalah yang dimaksudkan kat sini, fa amma ilmu al-muamalah wa huwa ilmu ahwalul qalb. Adapun ilmu muamalah itu iaitulah ilmu yang berkaitan tentang hati, seperti mana al-khauf, ar-raja. Khauf ni apa? Khauf takut. Ar-raja itu apa? Ar-raja ni bukan rojak pasembuh yang kita makan kedai mamak. Itu nama rojak dia. Itu rojak lain. Ini ar-raja, rajim alif hamzah, iaitu harap, penuh pengharapan. Nak harap ke siapa? Harap ke Allah Subhanahu wa taala. Kita nak beribadat ni, kita kena ada dua benda. Al-khauf, ar-raja. Kita solat ni kita kena ada rasa takut. Allah Ta'ala terima tak? Kalau Allah Ta'ala tak terima macam mana? Kita duduk solat, kita duduk ibadat, kan? Kita duduk buat sedekah, kita puasa, kita haji apa semua, kita duduk buat ni, Allah Ta'ala terima tak? Kita kena ada rasa takut Allah Ta'ala tak terima. Habis kalau kita takut Allah Ta'ala tak terima tu, macam mana kita nak buat? Kita akan usaha cara yang buat untuk sempurna, yang paling sempurna, yang paling terbaik. Sangat-sangat mohon pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan datang di situ pada rojak. Ar-rojak itu harap. Ya Allah, aku buat
tak baik ya Allah, kalau aku sekiranya tak sempurna pada sisimu ya Allah, terimalah ya Allah, kau bagilah panduan, bagilah petunjuk pada aku ya Allah. Harap, kita harap pada Allah SWT supaya Allah Ta'ala terima kan amal kita, kebaikan kita. Kita dah buat sempurna dah, kita ikut dah syarat-syarat yang dia tak, kena ambil wudu, kena tutup aurat kan, kena bersih tubuh badan, tempat kita nak solat dan sebagainya, kita semua dah kita sempurnakan dah seperti mana yang dituntut. Maka di situ kita tak tahu lagi Allah Ta'ala terima tak terima. Time itulah kita kena ada ar-raja, kan, harap pada Allah SWT. Ridha, kan, ridha. Ridha ni dengan ketentuan tu sesuatu perkara yang kita berlapang dada, kan. Ridha dengan ketentuan Allah SWT. Apa saja Allah Ta'ala tentukan kat kita, kita ridha, kan. Dan as-sidq itu amanah, ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala saja. Dan disebutkan lagi kalau dalam kitab Ihya Ulumuddin banyak lagi, kan, banyak lagi seperti mana syukur, kan, zuhud, taqwa, qanaah, kan. Taqwa, al-qanaah itu berpada-pada ataupun orang kata apa, merasa cukup dengan apa yang kita ada, kan. Dan banyak lagi ihsan, kan, husnul zon, kan, husnul khuluq, kan, berakhlak yang baik dan mencampuri orang dengan keadaan diri kita yang baik dan sebagainya, banyak, kan, yang disebutkan. Ini ilmu muamalah. Ilmu muamalah ni asal daripada mana? Muamalah itu satu perkataan, amala yu'amilu muamalah. Amalah, seorang pelaku melakukan pelakuannya, kan. Itulah kalau ini, kan, amala itu orang yang membuat. Amala yu'amalu muamalah. Yu'amil orang yang membuat, dia sedang membuat. Muamalah satu perbuatan. Macam tu, kan. Itu asal perkataan muamalah, maksudnya amal. Ilmu muamalah, ilmu beramal, kan. Maksud dia di sini ataupun lebih khusus pada dalam kitab yang diperbincangkan dalam kitab ini, iaitu muamalah, pergaulan, hubungan kita dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada dengan Allah Subhanahu Wa Taala ataupun dengan makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ilmu muamalah, pergaulan kita. Kalau kita sebutkan dalam kehidupan hari-hari kita, pergaulan kita, kan, muamalah. Kalau dalam bab ilmu muamalah, kan, ilmu muamalah ada satu lagi ilmu muamalah. Apa dia ilmu muamalah? Ilmu muamalah dalam jual beli, itu pun berkait dengan pergaulan dengan manusia, kan. Itu ilmu muamalah adalah salah satu cabang dalam cabang ekonomi Islam, muamalah, kan, ilmu muamalah, kan. Itu bab lain, bab ilmu muamalah dari segi ekonomi Islam. Tetapi muamalah yang nak disebutkan di sini yang dibawa oleh Imam Ghazali, muamalah hamba, seorang hamba dengan Tuhan. Bagaimana, kan, tidak muamalah dengan Allah SWT, kita ni sebagai hamba. Ilmu muamalah itu dia terbagi pula kepada dua, kan. Kita nak beramal, kita nak berhubung dengan Allah SWT, kita nak laksanakan perintah Allah Ta'ala, perintahkan kepada kita suruh melakukan sesuatu ketaatan, kita nak buat tu nak buat apa? Nak buat macam mana? Apa yang diperintahkan Allah Ta'ala? Diperintahkan kita solat, maka kita kena solat. Macam mana kita nak solat? Kan, nak solat macam mana? Kita memerlukan kepada anggota tubuh badan kita. Perlakuan solat, perlakuan puasa, perlakuan haji, kan, puasa dan sebagainya. Itu cara kita bermuamalah, menjawab perintah Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan mencuri, jangan berzina, kan, jangan memukul orang, jangan membunuh orang tanpa sebab dan sebagainya. Itu kita jawab pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebagai apa? Itu muamalah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia terbahagi kepada dua. Pada segi zahir, muamalah kita dengan Allah SWT tu, ilmu muamalah ni zahir dan batin. Dari segi zahirnya apa? Kan, dia pergi kepada
Az-zahir seperti mana saya sebutkan tadi, iaitu ilmu yang perkara yang kita buat dengan al-jawarih, anggota tubuh badan kita. Tak jadi benda tu melainkan kita kena buat. Kita gerakkan, kita kena gerakkan anggota kita, al-jawarih, tubuh badan kita. Maka di situ ilmu zahir dia terbagi kepada dua pula. Itu ibadat dan adat. Kan? Ibadat berkaitan dengan kita sebutkan zakat, puasa, solat, haji dan sebagainya, perkara-perkara ibadat, perintah-perintah Allah SWT yang lain tadi. Dan keduanya adat kehidupan kita lah. Makan, minum, tidur, semua itu pun ada hal yang berkaitan dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kita nak melakukannya dengan cara yang dikehendaki dan diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu. Adat dan ibadat dan sebagainya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seterusnya ilmu batin, muamalah dengan Allah Subhanahu Wa Taala tadi dari segi perlakuan kita, anggota kita. Allah Taala perintahkan kita solat, kita jawab, kita solat. Lakukan dengan perbuatan kita, anggota kita. Kemudian dari segi hati pula ataupun batin yang tak dibuat, tak nampak dengan jawarih. Tak nampak. Kalau solat, puasa, yang zakat, yang lainnya, kita nampak perbuatan tu dia nampak. Tetapi muamalah yang tak nampak dari segi batinnya, itu apa? Ini yang nak bincangkan dalam kitab ni, iaitulah a'malul qulub, amalan-amalan hati yang dalam. Kan, amalan-amalan hati. Dan dia terbagi kepada banyak perbincangannya yang berkaitan dengan amalan-amalan hati ini, iaitu antaranya dia bagi kepada dua, iaitu muhlikat dan munjiat. Muhlikatnya apa? Yang membinasakan. Perkara-perkara dalam diri kita ni ada dua. Kan, dalam hati yang orang tak nampak ni ada dua. Satu benda yang boleh merosakkan, satu benda yang boleh menyelamatkan, memperbaiki, munjiat. Satu lagi muhlikat. Yang jenis muhlikat sini apa? Riya, membinasakan diri kita. Dan boleh juga mengaitkan dengan orang lain. Ujub. Ujub ni pada diri sendiri. Dia rasa dia hebat. Ya, aku ni handsome pada orang lain. Dalam surau ni aku rasa aku paling handsome. Diri dia sendiri dia rasa. Itu ujub. Kan? Riya ni dia memperlihatkan kepada orang lain. Kan? Dia rasa riya. Dia datang ni, dia pakai baju yang paling cantik, orang lain rasa orang lain tak pakai baju dalam surau ni. Dia nak menunjuk itu riya. Orang itu berkaitan dengan dalaman batin dia. Apa yang dia nak? Orang nak puji. Itu riya kan, dia pakai dia supaya orang puji dia dan sebagainya. Takabur. Kan, takabur, membangga diri. Kan, sembang, kalau sembang tu tak cecah bumi. Contoh orang kata sembang tak jatuh kan sembang kan. Tak cecah bumi, mana semua yang berkaitan diri dia tinggi belakang. Hebat belakang. Baik belakang. Saya kalau pergi kat kedai tu tak dapat free saja sangatlah. Contoh kan. Padahal pergi bayar lebih daripada orang. Contoh kan. Gitu. Dan yang seterusnya hasad dengki. Ada dalam diri kita. Kita tengok orang pakai elok sikit, kita rasa iri hati. Kalau boleh, hasad ni jenis tak mau ada pada dia. Kan? Hasad kalau boleh dia tak ada benda tu dan dia tak dapat benda tu. Itu hasad yang buruk. Kan? Kemudian cinta kepada dunia, keseronokan, kelazatan dunia dan sebagainya. Sifat marah itu pun sebahagian daripada muhlikat yang membinasakan. Marah tak kena pada tempat. Ada marah tak kena pada tempat. Marah tak ada apa-apa, sikit-sikit hal marah dan naik angin kan, dan sebagainya. Tetapi kalau marah dalam berkaitan dalam bab agama, itu boleh kan. Tak boleh orang menghina agama, menghina Nabi, menghina maruah orang Islam. Itu marah yang dibolehkan dan sebagainya. Tengok, marah kena ada tempat kan. Orang buat jahat depan mata kita, takkan kita nak biar, takkan kita nak senyap. Kita kena marah, kena lahirkan perasaan marah kita tu. Kan? Dan seterusnya bakhil,
Itu perkara-perkara yang muhlikat antaranya, dan banyak-banyak lagi lah. Contoh-contoh yang banyak lagi, perkara-perkara yang buruk kan, yang boleh membinasakan diri kita dan boleh membinasakan orang lain kan, sama ada membinasakan diri kita, hati kita dan sebagainya. Yang seterusnya dalam ilmu al-batin, muamalah dengan Allah Subhanahu wa taala dan juga makhluk Allah Subhanahu wa taala ini, itu yang menyelamatkan diri kita daripada segala kebinasaan itu. Antaranya taubat, kita nak memperbaiki diri kita. Kita dah buat salah, buat dosa kecil ke besar ke, kita bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Kan, minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala atas kelalaian kita. Kan, atas sifat buruk kita, dan kita sabar atas apa yang kita hadapi. Orang datang buat perkara-perkara yang tak baik kepada kita, kita sabar. Kan, syukur pada Allah Subhanahu wa taala setiap apa yang Allah Taala bagi. Dan syukur ini satu perkara yang semua benda-benda ni tak boleh nak diukur kan. Kadang-kadang syukur itu pada perkara yang kita dapat dengan baik saja. Tapi dapat perkara yang tak baik, kadang-kadang kita marah, kita rasa tak seronok dan sebagainya. Tetapi kalau orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, wali-wali Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita tak sampai lagi pada tahap kan, tapi kita nak jadi macam mereka kan. Bukan nak jadi macam mereka supaya orang sebut, oh ini wali Allah. Tak, tapi kita nak sifat yang baik itu ada pada kita juga, seperti mana ada pada mereka kan. Sabar, syukur kan. Kadang-kadang perkara yang buruk mereka syukur kan. Syukurlah aku tak kaya. Kalau aku kaya ni tak tahu aku jadi macam mana kan. Aku tak syukur. Kalau kau kaya ni, aku tak sedekah, aku lalai, aku tak datang surau, aku tak solat kan. Alhamdulillah, aku tak ada duit banyak. Syukur juga kan. Orang yang tak ada, orang miskin, sentiasa dia bersyukur pada Allah SWT. Alhamdulillah dapat makan hari ini kan, bersyukur. Tu kan, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan sesuatu perkara itu hanya semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala, dan bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala, redha atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Zuhud ni dia lebih mementingkan akhirat daripada dunia. Perkara-perkara hak dunia ni tak ada sangat. Mana dia ada cukup. Kadang-kadang dia tak cari. Itu zuhud. Dia tak cari hak dunia, dia yang dia cari hak akhirat. Kan? Kalau ada dekat dunia ni apa yang dia ada pun digunakan untuk akhirat. Kan? Ada kereta bawa main masjid. Kan? Ada kereta naik kereta bawa masjid. Ada motor bawa main masjid. Ada motor duk simpan kat rumah, duk lap je. Kan? Pergi masjid tak pergi masjid pun, tak bawa dia kepada ketaatan pada Allah SWT. Kalau benda itu boleh membawa kita kepada ketaatan pada Allah Subhanahu Wa Taala, itu adalah perkara yang berkat, yang baik kan, zuhud. Tetapi para wali Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tak ada langsunglah pada diri mereka kan. Kita ni tak sampai lagi pada tahap itu kan. Tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan takut serta harap, seterusnya harap pada Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana kita dah sebutkan tadi. Itu ilmu muamalah kan, cara kita nak mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala kan. Maka ilmu inilah yang telah mengangkat para ulama-ulama yang besar. Dengan mereka mempraktikkannya, mereka ini jadi terkenal. Mereka praktikkan ilmu dan amal. Ilmu muamalah, perkara-perkara yang dari segi teorinya mereka mengatakan dan mereka beramal dengannya kan. Dari segi hati, menyucikan hati, membuang sifat-sifat yang tak baik pada hati mereka, itu perkara-perkara yang dekat itu tadi. Dan mereka memasukkan perkara-perkara yang munjiat dalam diri mereka kan. Dan seterusnya amal-amal zahir mereka sempurnakan, ibadat, ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kan. Mereka praktikkan perkara ini dalam diri mereka, dalam ilmu yang mereka ada. Maka dengan sebab itulah mereka dikenali dan Allah Taala muliakan mereka. Mereka dimuliakan oleh penduduk langit
Maka apabila penduduk langit memuliakan mereka, maka penduduk dunia ni akan ikut. Tetapi kalau setakat penduduk dunia saja duk muliakan mereka, penduduk langit tak muliakan mereka, setakat tu je mereka dapat. Kan? Tuan-tuan rahmati Allah SWT. Inilah yang mengangkat ulama-ulama besar seperti mana Sufyan Ats-Tsauri, kan? Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal yang terkenal, ulama-ulama salaf, ulama imam mazhab, dan lain-lain lagi, banyak lagi, ramai lagi ulama-ulama yang seperti mereka. Tengok pada mereka itu bukan sahaja ilmu teori saja, memang teori itu sampai kepada kita sekarang. Imam Ghazali bukan setakat dalam ilmu tasawuf saja, ilmu fiqh, ilmu hadis, mereka menguasai kebanyakan ilmu dan mereka praktikkan dalam diri mereka, dan ilmu mereka itu sampai kepada kita berkatanya itu. Dan Imam Asy-Syafi'i saja yang kita kenal, dia imam mazhab kita, kan? Kita kenal dia dengan fiqh, dengan syariat, tetapi dari segi amalan, zuhudnya, kan, ketika mana beliau belajar ilmu, kan, lalu je ke belakang rumah orang, kan, jumpa kulit tembikar telekuk tu supaya tak terkena kotor, balik sat lagi dia ambil balik, itulah yang dia makan, kan, itulah yang dia makan, zuhudnya. Yang penting pada mereka ilmu untuk nak mendekatkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Imam Bukhari pergi nak ambil hadis, itu tawaduknya mereka, dan tawaduk dan jaga diri mereka itu, jaga ilmu yang mereka nak ambil itu daripada siapa? Wara', kan, tawaduk, wara', kan. Pergi nak ambil hadis, dia dengar satu hadis yang pada ketika itu tak ada orang yang pegang hadis tersebut yang paling hampir dengan Rasulullah SAW. Dia pergi berhari-hari, berbulan-bulan, makan masa yang lama, sampai saja pada si fulan, orang yang ada ilmu itu. Dia tengok si fulan itu mengacah-acah unta dia untuk tangkap unta tu, dia letak makanan. Dia acah-acah macam kita duk, orang panggil, macam kita duk buat lah, kan? Panggil ayam, nak tangkap ayam, nak sembelih ayam, tabur padi, dia main makan, tangkap. Itu menipu binatang. Kalau dia sanggup menipu binatang, tak mustahil dia boleh tipu orang lain, dia boleh tipu Allah SWT. Dia tinggalkan orang tu, tak ambil hadis dia. Warah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, jauh kita dengan mereka. Tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, mereka praktiknya. Sebab itulah mereka boleh sampai sepanjang zaman. Selagi mana ada kitabnya mereka itu, selagi mana adanya ilmu mereka itu, akan sampai kepada seluruh umat manusia. Itu keberkatannya. Mungkin kita, kan, ilmu kita macam saya lah, kan, duduk sampai zaman malam ni, setakat malam ni je lah. Besok tak tahu, lupa, tak ingat lah, kan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, Allahul Musta'an, kan. Begitu mereka, para ulama, dan kita pun kena begitu. Apa yang nak disampaikan oleh Imam Ghazali di sini, itulah yang sepatutnya kita ambil. Perkara-perkara yang kita perlu belajar, perlu ambil dalam nak ambil ilmu dan dalam nak bermuamalah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang perlu? Perkara apa yang perlu? Disebutkan di sini. Muamalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Solat, dan zakat, haji dan sebagainya. Dan kita jaga diri kita, kan, tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, daripada segala perkara-perkara yang boleh membinasakan hati kita, merosakkan hati kita, dan kita masukkan perkara-perkara yang mahmudah, sifat-sifat yang mahmudah, untuk nak memperbaiki diri kita, nak memperbaiki hubungan kita dengan Allah SWT. Contoh kata kita solat, muamalah kita dengan Allah SWT, kita hanya solat saja, tetapi dalam hati kita tak ada khusyuk, ataupun dalam hati kita ni riak. Aku datang solat, mana ada orang ni tak nampak, tak datang solat, tak solat ke? Dalam diri kita dah ada. So sampai tak? Macam mana muamalah kita? Macam mana Allah Ta'ala lihat pada kita? Tak sampai, tuan-tuan, kan? Mungkin sebab itulah, kan, ramai orang yang bersolat ketika mana hari akhirat, ya Allah aku bersolat ya Allah, tetapi solat itulah dibalingkan semula ke muka dia, tak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Na'udzubillah min zalik. Tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi kita solat melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita jaga hati kita, jaga sifat-sifat solat itu dengan baik dan jaga kerukunan solat itu dan jaga hati kita yang sedang melakukan perbuatan tersebut dan anggota jawarih kita melakukan dengan yang sempurna seperti mana dituntut. Tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Secara bermuamalah, kalau kita nak pergi jumpa raja, nak pergi jumpa sultan, macam mana kita? Kan? Macam mana kita dari segi jawarih anggota kita? Kan? Nak sebut, nak bercakap pun tak berani. Dengan pakaian kita, dengan wangi-wangian kita dan sebagainya. Pakaian diletakkan macam tu dah kita pakai. Masuk tu tak boleh masuk ke belakang. Dan nak beralih dah terima pingat, contoh dah terima pingat, tak boleh terus paling muka gitu. Kena jalan mengisor ke belakang tu, barulah pergi kepada kerusi tempat duduk. Kita tak tengok dalam TV macam tu kan. Tak boleh, tu adab dan sebagainya. Macam tu. Nak jaga adab dengan raja, kita dengan Allah SWT, macam mana kita nak jaga adab kita dengan Allah SWT? Ini yang Imam Ghazali nak kita dapat ilmu untuk kita bermuamalah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan begitulah apa yang disebutkan oleh Imam Ghazali. Dengan mereka mempraktikkannya, maka mereka hari ini dikenali, disebut-sebut oleh seluruh manusia di atas muka bumi. Kan? Imam-imam yang muktabar, imam-imam yang besar. Akan tetapi suasana sekarang disebutkan Imam Ghazali di sini telah merosot, kan, telah jatuh bagi mereka-mereka yang bernama fuqaha, ulama, orang-orang alim pada zaman sekarang ini tidak lagi seperti mana ulama-ulama muktabar yang seperti disebutkan itu tadi. Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan ramai lagi. Tetapi setelah pada masa Imam Ghazali itu pun dia dah sebut macam tu. Mai zaman kita ni lebih lagi dah tuan-tuan. Kita sebut hari ini cendekiawan, alim ulama, kan, orang-orang yang ada ilmu. Kenapa mereka tidak lagi mementingkan adab, ilmu zahir dan ilmu batin itu? Tetapi apa yang lebih mereka pentingkan ialah dengan kesibukan mereka hanya pada gambaran saja. Gambaran ilmu itu saja. Contoh pada disebutkan di sini ahli fiqh, orang faqih. Ya, kalau kita pergi universiti, kuliah apa? Kuliah syariah wal qanun. Yang dibincangkan dalam syariah wal qanun itu adalah semata-mata syariah dan qanun. Dia bincangkan berkaitan dengan hukum hakam. Kalau jadi hukumnya begini, dia memang dibawa dalil dan sebagainya, rujukan kitab-kitab, tetapi tidak memasukkan apa tujuan sebenarnya baik mengaji fiqh. Apa tujuan sebenarnya mengaji syariat itu? Dia asingkan, dia seolah-olah menjauhkan perkara tersebut. Kan, mengajilah tentang hukum hakam, orang buat salah begini, apa hukum dia, ada dalil-dalilnya sebagainya, sekadar pada mukanya. Tetapi hakikat sebenarnya apa tujuan kita belajar ilmu itu? Sebenarnya untuk kembali kepada kita, kepada Allah SWT. Bagaimana cara kita nak berdepan dengan Allah SWT dengan syariat, dengan fiqh, dengan ilmu-ilmu yang dibawa itu. Itu tidak ditekankan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT. Kan, bila kita balik mengaji syariah, orang kuliah syariah pun jadi apa? Nak kerja apa? Kerja hakim syar'i. Kerja hakim mahkamah syariah ke, sivil ke, kan, dan sebagainya. Tetapi penghayatan sebenar apa yang dia pelajari itu untuk apa? Untuk muamalah dia dengan Allah SWT. Nak bawa orang ramai supaya bermuamalah dengan Allah Subhanahu. Itu kata Imam Ghazali di sini. Mana mereka itu berkata-kata pada zihar, li'an, as-sabq, ar-rami, dan mereka memecah-mecahkan. Maksud memecah-mecahkan perincikan, kan, lebihkan, orang kata apa, perbincangan dia, nampak li'an ini orang kata apa, melaknat ataupun tuduhan yang tidak benar kepada orang yang tidak bersalah dan sebagainya, kan.
tentang tuduhan-tuduhan dan sebagainya. Itu dalam bab hukum hakam, kan? Mereka memperincikan pada itu seolah-olah macam ngadu orang duk kata sekarang ni, kan? Orang duk kata sekarang lah, sebahagian lah, tak semuanya. Kan? Kita ni duk mengaji dekat surau, duk mengaji dekat masjid ni, bab solat tak habis-habis bab solat. Contoh, kan, daripada awal tahun sampailah bertahun-tahun tentang solat tu tak habis-habis. Contoh macam tu lah. Tapi itu kita kena mengaji, jangan kita tak mengaji pula. Kan saya tak payah mengaji dia, tak boleh. Kita kena mengaji supaya kita tahu cara nak melaksanakan dengan baik. Itu amal jawarih, ilmu yang berkaitan dengan anggota kita. Kan? Itu satu. Tetapi kita kena bawa di sana. Kan? Kita kena bawa seperti mana yang disebutkan oleh Imam Ghazali di sini tentang apa yang kita pelajari itu untuk apa. Untuk apa sebenarnya? Untuk kita melaksanakan yang terbaik, mendapat redha Allah SWT. Dapat penerimaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kan? Dan mereka tidak bercakap tentang ikhlas. Mereka bercakap tentang perkara ilmu tu ilmu ni, ilmu tu ilmu, tapi tentang ikhlas itu tidak ada. Kenapa kita perlu melaksanakan perkara-perkara syariat tersebut, ilmu fiqh tersebut? Mana dia ikhlas? Kita nak masukkan ikhlas kita kepada Allah SWT, hubungan kita kepada Allah SWT. Kenapa kita perlu menjatuhkan hukuman ini ditetapkan kerana nak dapat keredaan Allah SWT, supaya tak ada orang lagi melakukan kejahatan. Bila tak ada orang melakukan kejahatan tu, maka amanlah orang nak beribadat kepada Allah SWT, tak ada rasa takut, tak ada rasa gusar, maka mereka dapat melaksanakan ibadat ketaatan kepada Allah SWT dengan lebih khusyuk, dengan lebih baik. Kan? Menghilangkan segala perkara-perkara yang ada dalam hati mereka daripada keburukan, muhlikat dan sebagainya. Tuan-tuan dan rahmati Allah SWT. Dan mereka juga tidak berpesan supaya orang menghindari sifat riya. Kan? Bahkan inilah perkara yang perlu ada pada setiap manusia. Pesan kepada mereka supaya ikhlas. Okey, belajar ilmu ni untuk apa kita belajar ilmu ni? Untuk kita memperbaiki diri kita, memperbaiki hubungan kita dengan Allah SWT. Dan kita pula kena ajak orang lain supaya memperbaiki hubungan mereka dengan Allah SWT. Dan laksanakan amal ketaatan kita dengan baik, dengan sempurna dari segi zahirnya, dan supaya kita lahirkan juga perasaan ikhlas kita, kan, kepada Allah SWT. Semata-mata kerana Allah SWT. Kalaulah kita kata kita buat sempurna, kan, solat kita seperti mana kita belajar. Kita duk belajar solat itu kena ada wudunya, kena bersihnya, kan, rukun-rukunnya, kan, perbuatan-perbuatan dan sebagainya sempurna. Kita dapat A+, kan, dalam belajar solat ni A+ kita, tak ada fail. Kita buat, tapi dalam diri kita ikhlas, ada riya. Muhlikat tadi ada, tetapi mahmudah tadi tak ada, munjiat tadi tak ada. Maria, aku A+, debat solatnya aku A+. Kan? Itu tidak dipesan. Hanya diajarkan sebagai gambaran pada zahirnya sahaja. Tidak begitu, tidak boleh begitu. Apa yang perlu adalah kita kena sempurnakan dari segi amal zahir dan amal batin. Itu yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali. Dan seterusnya Imam Ghazali berkata, ketahuilah oleh engkau bahawa sesungguhnya lafaz-lafaz telah ditukar pemahaman terhadap lafaz-lafaz kepada makna-makna yang tidak dimaksudkan oleh para salafus salih. Seperti mana al-fiqh. Al-fiqh, kerana mereka itu mengkhususkannya. Mereka mengkhususkannya dengan mengetahui, mempelajari perkara-perkara furu'. Perkara-perkara furu'. Akan tetapi nama fiqh, al-fiqh itu pada asr awal, pada zaman awal dulu, pada ulama-ulama salaf dulu, adalah bertitik tolak atas ilmu untuk nak menuju kepada akhirat. Fiqh itu faham. Fiqh itu maksudnya faham dan mengetahui dengan
orang kata apa, sedalam-dalamnya tentang perkara-perkara yang boleh merosakkan jiwa. Faham fiqh itu belajar solat, kan, belajar syariat supaya dia faham apa yang sepatutnya dia laksanakan, kan, supaya sempurna solatnya, sempurna ibadatnya, maka dia dapat laksanakan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dia faham betul-betul akan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia nak taat, dia nak jawab kepada Allah, perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dia buat dengan sempurna. Ini cara dia buat dengan sempurna, kan. Dan dia mesti faham bahawa dia buat dengan sempurna perbuatannya itu tidak semata-mata dengan perbuatannya saja Allah Taala terima, tetapi mesti kena ada daripada hati, diri, di dalaman dia itu ikhlas, tawaduk, kan, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, khauf, ar-raja, kan, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kena faham. Itu faham maksud dia, fiqh. Tapi tidak mereka hanya pada orang-orang yang terakhir ini dikatakan mereka mengkhususkan kepada perkara-perkara yang furu', kan, dia memperincikan pada furu'. Tuan-tuan dan rahmat Allah SWT, dulu kan ulama-ulama mengaji dulu daripada kulit kepada kulit. Kitab, satu kitab ni dia mengaji daripada awal muqaddimah penulis, muqaddimah kitab, sampailah kepada tamatnya kitab. Akhir daripada kulit ke kulit tu ulama-ulama. Tetapi kalau pergi masuk universiti sekarang jauh dah, tuan-tuan. Memang dia cikgu diberi buku kepada kita, diberi kitab kepada kita, tetapi bila kita belajar dikelas-kelaskan. Okey, kita belajar semester ni kita belajar tentang mandi, tentang bersih, taharah. Masuk periksa nanti tengok bab mandi saja, dia pecah. Jadi macam mana, tuan-tuan? Itu kan, itu yang ditindaki oleh yang maksudkan oleh Imam Al-Ghazali. Maka mereka memecah-mecahkan. Tidaklah orang kata apa, dia khususkan sebegitu rupa. Sepatutnya tidak dikhususkan sebegitu. Sepatutnya kita lebih merangkumi kepada ilmu dan amal itu tadi. Dapat ilmu, faham betul-betul kenapa sebenarnya kita perlu belajar tentang ilmu fiqh. Dan yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan nama fiqh ni pada peringkat awal permulaan pada salafus salih itu adalah ilmu untuk membawa diri mereka itu kepada akhirat, kan, dan mengetahui perkara yang terperinci sedalam-dalamnya tentang perkara-perkara yang boleh merosakkan jiwa dan perkara-perkara yang boleh merosakkan amalan, kan. Kalau kata solat kita, contohnya kita kena ada rukuk, kan. Kenapa kalau kita tidak rukuk? Macam mana kalau kita tidak rukuk? Kalau kita tidak rukuk, maknanya tak sah solat kita. Kalau solat kita tak sah, maka itu tidak dikehendak, bukan macam tu, solat macam tu dikehendaki oleh Allah Taala. Dalam nak menjawab Allah Subhanahu Taala, melaksanakan taat kita pada jawarih ni, kita kena solat. Solat dia ada perbuatan-perbuatan yang khusus kepadanya, perkara yang kita perlu buat. Jadi kita buat tak kena seperti mana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Taala. Itu kena faham. Kehendak Allah Taala, nak tunaikan kehendak Allah Subhanahu Taala. Ilmu itu, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kan. Dan demikianlah kata, seperti mana kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, innamal faqihu az-zahid fid dunya ar-raghib fil akhirah al-basir bidini al-mudawim ala ibadati rabbih al-wara' al-kaf an a'radil muslimin, kan. Adapun faqih itulah mereka yang zuhud daripada dunia, yang berkehendak keinginan mereka semata-mata kepada akhirat, yang mempunyai basirah, nampak, kan, basirah dalam agamanya, dan sentiasalah dalam beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga mempunyai sifat wara', kan,
terhadap apa yang ada daripada orang muslimin. Tengok orang ni ada ni tak tanya, tengok orang ni ada ni tak tanya. Tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita azan dulu sekejap. Saya ringkaskan kerana habis apa ni dalam perbincangan ini bab ilmu muamalah ini. Jadi fiqh tu apa ni seperti mana mereka ini mengatakan bahawa fiqh itu adalah ilmu-ilmu yang mereka cerai-ceraikan, pecah-pecahkan. Kan? Tidak seperti mana ilmu fiqh itu pada peringkat awalnya maksud yang dimaksudkan dengan fiqh pada sebenarnya adalah
membawa ilmu yang fiqh, memahami ilmu untuk memahami jalan menuju kepada akhirat, menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keduanya al-ilm. Sebenarnya ilmu ini adalah ilmu, maksud dia ilmu alim dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Kan, akan tetapi pada sekarang dia jadikan ilmu tu dia sebutkan, kalau ilmu tu apa? Disebutkan ilmu itu adalah kajian-kajian dalam masalah fiqh, kajian-kajian. Bahkan kalau kata al-ulum sekarang ni dia jadi kepada teori-teori. Dia bawa kepada jadi maksud teori al-ulum. Kan? Ada bawa makna sains. Kan? Begitu. Tauhid yang ketiganya, lafaz tauhid, perkataan tauhid pada awalnya adalah maksud dia ilmu ataupun nak memahami tentang semua perkara dalam kehidupan kita ini adalah semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan, kita ibadat kerana Allah Taala, kita hidup kerana Allah Taala, kita buat semua apa yang kita dapat ada semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak membawa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nak memahami kan siapakah yang berkuasa di atas muka bumi, Allah Taala. Semuanya kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi sekarang dimaknakan tauhid itu kepada as-sina'atul kalam fil usul. Kan? Disebutkan sekarang pula ilmu kalam. Ilmu kalam nak menegakkan hujah-hujah dalam nak mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan dia bawa kepada situ. Kan perkara-perkara yang boleh jauhkan sedikit kepada sebenarnya tauhid itu mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala, nak meyakinkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni daripada Allah. Kita nak pergi kepada Allah. Apa Allah yang bagi kepada semua yang kita ada, semua yang kita ada adalah Allah. Kan itu dijauhkan. Dan seterusnya al-hikmah. Al-hikmah tu asalnya ada al-ilmu wal amal bih. Ada ilmu dan beramal dengannya. Dapat ilmu, cara ilmu dan beramal dengannya. Akan tetapi tidak ada sekarang ini ilmu itu seperti mana kata Ibnu Qutaibah rahimahullah ta'ala, la yakunu rajulu hakiman hatta yajma'u al-ilma wal amal. Tidaklah seorang lelaki itu dikatakan seorang yang bijaksana sehinggalah dia menghimpunkan pada dirinya ilmu dan amal. Dia berilmu dan dia amal dengan ilmu. Kalau tidak beramal dengan ilmunya, maka dia tidak dikatakan lagi bijaksana. Tidak dikatakan lagi orang yang cerdik. Dan sekarang dikatakan sini apa yang Imam Ghazali katakan di sini, jadi nama ilmu itu diitlakkan kepada at-tabib wal munajjim. Ini perubat-perubat, doktor, kan, orang-orang yang bijaksana, doktor ataupun ahli-ahli nujum. Tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sepatutnya kita tahu tentang hal-hal yang berkaitan dengan ilmu supaya kita cari, dapatkan ilmu dan kita beramal. Dan ilmu yang macam mana? Dan ilmu tu kita bila kita dapat untuk apa? Tuan-tuan dan rahmati Allah SWT, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah SWT, untuk dapatkan ilmu yang sebaik-baiknya tentang amalan kita, ibadat kita, ketaatan kita, dan kita dapat laksanakan dengan sebaik-baiknya kerana untuk redha Allah Subhanahu Wa Taala. Sekadar itu, tuan-tuan yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastaudi'uka ma qara'na wa ma sami'na wa ma hafadhna وما علمتنا وما فهمتنا من العلم والقرآن. اللهم فاقبله إلينا وقت حاجاتنا إليه يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سأل منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا.